Kenapa kita ni takut sangat ke mati? Kenapa kita takut ke mati? Tukang ceramah pun takut. Semua takut mati. Kenapa kita ni takut ke mati? Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi syukur pada Allah. Dan kesyukuran kita ini sewajarnya sentiasa kita ungkapkan, kita zahirkan. Kerana sebenarnya selama mana kita hidup, kita berjalan di atas limpahan kurniaan nikmat Allah. Allah menyebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung banyaknya. Antara orang yang dapat nikmat paling banyak antaranya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Rasa-rasa raja dunia pun tak akan dapat macam dia. Antara kelebihannya, dia menguasai pemerintahan yang cukup gah lagi besar. Dan raja-raja yang lain pun tunduk padanya. Keduanya, dia bukan perintah manusia saja, jin-jin pun ikut bawah dia. Dia boleh arah sebagaimana yang dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Ketiganya, dia boleh arah binatang-binatang. Termasuklah binatang yang besar, yang kecil, dia boleh arah belaka. Seterusnya beliau juga boleh memahami bahasa binatang. Faham bahasa binatang. Setakat ni tak ada universiti atau muka bumi mengajar bahasa binatang. Tak boleh. Tapi Nabi Sulaiman ni dia faham bahasa binatang. Dalam Quran dia faham bahasa semut. Dalam Quran dia faham bahasa burung. Dan kisah itu telah dizahirkan dan dirakamkan dalam Quran. Saya terdengar seorang Profesor Alamah, Syekh Dr. Fadir Samarai, seorang ulama tua masa kini. Dirasakan usianya sudah mencecah 90 tahun lebih. Mengabdikan diri berkenaan dengan tafsirul Quran serta i'jaz Al-Quran, khususnya lamasat bayaniyah makna-makna Quran. Beliau berasal daripada Iraq. Beliau cerita satu kisah yang dia baca. Kisah di mana ada seorang pengikut Nabi Allah Sulaiman cakap dengan Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, saya ni nak satu ilmu." Ilmu apa? Saya nak faham bahasa binatang. Binatang apa? Saya nak faham bahasa itik. Nabi Sulaiman tanya, kenapa kau nak faham bahasa itik? Sebab saya ada bela 2-3 ekor itik di rumah. Nabi Sulaiman kata, tak ayah. Dia kata, minta tolonglah. Nak tahu, apa tak tahu ni. Maka Nabi Sulaiman pun doa, dengan izin Allah dia faham. Dia balik rumah, dia dengar itik dia bunyi, tengok dia. Rupa-rupanya itik dia maki dia. Bahasa tuang ni, tak beri makan aku, gini payah ada, gini-gini. Tak tahan dia telinga. Binatang tu maki dia. Pergi kat Nabi Sulaiman, cukuplah, tak payah dah, letih aku dengar. Tuan-tuan, nak ceritanya, kadang-kadang nikmat-nikmat luar biasa kepada Nabi Sulaiman ini luar biasa banyak lagi. Hatta akhirnya apabila dia berada di persada kuasa, di puncak kuasa, dia dengan tawadhu'nya terus berkata, "Haza min fadli Rabbi
liyabluwani aashkuru am akfur. Sebenarnya ini merupakan kurniaan Tuhanku. Dia nak uji aku sama ada aku syukur atau aku kufur. Dan antara doa yang sentiasa Nabi Sulaiman baca adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah beri kepada aku dengan sebanyak-banyaknya, dengan sepenuh-penuhnya rasa syukur dan terima kasih kepadamu kerana kamu telah kurniakan kepada aku nikmat. Kedua, kerana kamu juga kurnia dan limpahkan rahmat kepada kedua ibu bapa kami. Ketiga, kerana aku dapat beramal dengan amal yang soleh yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kamu redha dan kamu terimanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku ni, dan dia minta kepada Allah, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan berilah kepadaku, masuklah kepadaku dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang saleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sewajarnya kita melafazkan syukur. Dan doa seperti minta syukur ini adalah doa yang sepatutnya kita amalkan. Apa yang saya sebut doa tu, saya sebut dalam buku Inilah Doaku. Dan doa syukur ini bukan semua orang dapat. Ramai orang payah nak syukur. Contohnya kita makan. Kita biasalah, tak ada apa pun makan. Tuan-tuan, 2-3 tahun lepas saya pergi ke Kemboja, duduk di lounge di airport. Datang seorang bual dengan saya panjang. Saya tanya nak ke mana. Dia jawab, saya ni nak pergi ke Mekah. Saya kata baguslah. Sampaikan salam kami pada Rasulullah SAW. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, tolong doa kat saya. Doa apa? Doa saya ni tak dapat makan. Kalau saya makan, saya sakit yang amat sangat. Jadi hidup, minum je lah. Tuan-tuan, kita makan, kita jarang syukur. Yang kita syukurnya bila makan sedap. Makan sedap je kita syukur. Tapi kita boleh makan, aktiviti makan tu, kadang-kadang kita rasa itu biasa je. Tak. Bila saya dengar tu, saya termenung panjang seorang. Saya rasa, saya katakan rupa-rupanya kita boleh makan ni nikmat. Boleh makan tu nikmat. Jadi tuan-tuan, poin yang saya nak nyatakan kepada kita adalah sewajarnya kita sentiasa syukur kepada Allah. Satu hari Nabi bertemu dengan sahabatnya bernama Muaz ibn Jabal. Muaz bin Jabal ni umur dia dengan Nabi separuh. Maksudnya masa Nabi wafat tu umur dia dalam 30-an. Dan dia ni orang Ansar. Dan Nabi kata, a'lamukum bil halali wal haram Muaz ibnu Jabal. Orang yang paling handal di kalangan kamu tentang halal dan haram, Muaz. Dan dia ni cerdik, hebat. Dia mati kerana terbabit dengan taun Amawas sekitar tahun 18 Hijrah. Di Amawas ni satu tempat yang terletak antara Syria, Jordan
lebih tepat lagi di Jordan lah, sepadang begitu, yang mengorbankan 25,000 orang. Bahaya taung tu. Termasuk yang kanan sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi bila Nabi tengok kelebihan Muaz bin Jabal, Nabi cakap kepada Muaz, "Ya Muaz, inni uhibbuka alla tada'a dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Wahai Muaz, aku sayang kat kamu. Jangan tinggal setiap kali selesai semayang, sama ada selepas tahiyat akhir atau selepas salam, dua pandangan yang berbeza, untuk kamu sentiasa baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk zikir pada kamu, untuk syukur pada kamu, dan baik dalam ibadat. Tuan-tuan, dalam buku yang sama saya sebut, inilah doaku. Jadi tuan-tuan, apa yang kita naknya adalah, kalau boleh, mulut kita sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur ni sebenarnya sebagaimana kata ulama tasawuf, syukur ni dengan mana ma'rifatun bil jinan wa zikrun bil lisan wa amalun bil arkan. Syukur ni kena ada 3 perkara. Dia tahu dengan sebenar-benarnya melalui hati, dan dia sebut dengan lisan dia, dan dia sentiasa melakukan amalan. Syukur ni bukan hanya kita kata, kita bercakap je tak, saya bercakap saya syukur, syukur tak. Dia kena amal. Dalam sebuah buku bertajuk Ensiklopedia Solat-Solat Sunat, ada 17 jenis solat sunat, di mana dalam solat-solat sunat ni kami ceritakan kisah sembahyang malam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bangun sembahyang malam. Aisyah duk cari-cari, tengok-tengok Nabi sedang sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik." Ya Rasulullah, Allah telah ampun dosamu yang terdahulu dan kemudian. Jadi apa susah sangat? Kita Tuhan tak ampun dosa pun biasa je. Maksud saya tak ampun tu tak ada jaminan secara resmi macam Nabi ni. Tuan-tuan, Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura? Tak patut ke aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi zahirkan syukur dengan sembahyang malam. Jadi itulah yang sepatutnya kita faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk saya datang ke sini, saya dengar ceritanya, saya datang mungkin 10 tahun lepas dah. Lama. Mungkin ada hak masa saya datang tu mati dah. Maknanya lamanya tuan-tuan. Dan saya sekarang ni macam ceramah, macam jejak kasih. Jejak kasih ni macam semalam saya pergi satu tempat ceramah semalam. Tempat tu kata 11 tahun dah tak pergi Ustaz. Allah kata. Oh, dia di Selangor lah. Tak apa, nak ceritanya kepada kita bahawa satu poin saya nak tajukkan adalah dalam muhasabah kehidupan kita ni. Kita ni nak ke mana tuan-tuan? Kalau hidup kita daripada kecil, naik ke sekolah rendah, naik ke sekolah menengah, sampai universiti, dapat kerja, mengorak, menikah, dapat rumah, dapat anak, anak pula besar,
Tapi ada benda yang kita belum selesai. Namanya nafsu belum selesai. Namanya cita-cita angang-angang belum selesai. Tiba-tiba kita tengok berapa ramai di kalangan, di celah-celah kawan kita, ada yang lebih kaya pada kita, ada yang lebih sihat pada kita, ada yang lebih tinggi pangkat pada kita, ada yang lebih muda pada kita. Tapi semuanya ada yang telah meninggal dunia. Ada tak? Banyak. Alhamdulillah setakat ni Allah sisihkan kita daripada kematian. Soalannya kalau saya tanya cepu emas, siapa di kalangan kita sanggup mati esok hari? Semua jawab tak sanggup. Semua jawab tak sanggup. Dan bukan sekadar tak sanggup, mereka juga akan kata tak boleh. Kita kata tak apalah, minggu depan mati, tak boleh lagi. Sebulan tak boleh, setahun lagi tak mampu. Dah anak berapa? Umur dia 50 dah. Kalau boleh 80 kata dia. Tuan-tuan, persoalan kenapa kita tak boleh nak sedia bak mati? Dalam erti kata lain, kita takut. Seorang ulama besar di Madinah, zaman tabi'in yang suhu, namanya Abu Salamah, Abu Hazim. Namanya Salamah. Salamah ni lelaki bukan perempuan. Salamah ini ataupun Abu Hazim ni, dia ni jalan kaki dia macam pincang. Maka digelar sebagai Abu Hazim Al-A'raji. Masa tu zaman Khalifah Umayyah. Umayyah ni bermula pada tahun 40 Hijrah, berakhir pada tahun 132 Hijrah. Khulafaur Rasyidin daripada 11 sampai 39. Jadi zaman Al-Walid bin Abdul Malik ni, dia datang ke kota Madinah daripada Damsyik, Syria. Biasanya khalifah zaman tu kalau dia temu dia punya orang-orang Madinah ni ataupun orang Mekah, dia tanya soalan pertama, ada tak lagi di kalangan kita ni saki baki sahabat Nabi? Mereka jawab tak ada dah, ni zaman mati belaka dah. Dia tanya soalan kedua, ada tak lagi saki baki zaman tabi'in? Tabi'in pun rasa macam tak ada dah. Cuma kata dia hak ujung-ujung adalah seorang dua. Ertinya jadi tua dah. Lalu mereka kata, siapa? Abu Hazim Al-A'raji. Abu Hazim dipanggil, dijemput. Jadi khalifah ni dia high diplomasi. Dia tak kenal tapi dia buat kenal. Macam orang musim pilihan raya lah. Buat kenal gitu lah. Dia terus menyapa, dia kata, ya Aba Hazim. Orang lain mari nyambut, saya semua awak tak sambut. Dia kata. Abu Hazim kata, saya tak kenal tuan, tuan tak kenal saya. Allah. Betul sungguh. Kemudian dia tanya soalan yang banyak dan menarik soalan tu. Sepatutnya kita boleh ceramah dengan tajuk soalan Al-Walid bin Abdul Malik kepada Abu Hazim Al-A'raji. Antara soalan yang dia tanya ialah, limaza nakrahul maut? Kenapa kita ni takut sangat ke mati? Kenapa kita takut ke mati? Tukang ceramah pun takut. Semua takut mati. Kenapa kita ni takut ke mati? Jawab dia, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah fatakhafuna an takhruju minal imran ilal kharab.
kerana kamu memakmurkan dunia kamu dan kamu menghancurkan akhirat kamu, maka kamu rasa takut untuk pergi daripada tempat yang kamu imarahkan kepada tempat yang kamu hancurkan. Takut. Tuan-tuan tahu zaman Nabi sekarang ni saya duk baca buku ni setiap pagi. Tajuknya Sirah Nabawiyah 2 jilid. Sebab bagi saya rupa-rupanya dalam hidup kita ni, kita kena ada satu contoh yang tak boleh dipertikaikan oleh mana-mana orang, sehebat mana pun, sealim, sekuat mana, tak boleh. Itulah Rasulullah SAW. Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya buat kajian, buat sikit-sikit sebab saya rasa menginsafi, kalau boleh sebelum saya mati ni, saya nak ada satu pameran Rasulullah di Malaysia. Sebab setakat ni tak ada. Yang adanya, adalah janggut Rasulullah, tukar Rasulullah, tapi tak apa nak kemah. Yang pameran ni, kalau tuan-tuan pernah, saya pernah masuk di Madinah dan satu di Mekah, saya terkejut. Dia guna AI. Dia guna 3D. Kalau kita duduk tengah tu, dia datang satu gambar yang besar tu. Kalau rumah Rasulullah tu macam kita masuk dalam rumah Rasulullah tu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, rumah Rasulullah tu jauh lebih sesederhana daripada rumah tuan-tuan sekalian. Rumah tuan-tuan lagi kaya, lagi sedap, lagi hebat. Rumah Rasulullah, kalau tengok. Dan dia tunjuk maklumat yang luar biasa. Saya kata, ya Allah, menyebabkan saya fikir kita kena buat sirah Nabi. Tapi kita, kalau kita tengok tu, pendekatan tu, kita akan tahu Rasulullah ni. Jadi bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita faham Nabi ajar umatnya supaya cintakan Allah. Maka para sahabat Nabi, Allah dan Rasul nombor 1. Itu beza antara kita dengan sahabat. Kalau baca dalam buku ni, bukan seorang, bukan dua, ramai yang Allah takdirkan mereka mati syahid. Allah sebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabtila. Daripada kalangan orang yang beriman ada rijal. Rijal ni maknanya lelaki. Apa makna lelaki? Bukan jantina. Jantina tu betul dah lelaki. Kadang-kadang kita tengok orang tu, kau ni dah macam lelaki kata. Dia lelaki. Duk au Allah kata kau berak. Ni baru orang lelaki kita cakap kan. Maksudnya ni baru orang lelaki, bukan maknanya sekadar jantina, tapi nak ceritanya rujuliyah, keberanian. Ada mereka yang telah kurban syahid, ada yang sedang tunggu, mereka tak akan tukar. Ini yang disebut. Bilal bin Rabah al-Habashi, dia meninggal dunia di Syam, Syria. Dia meninggal lama, selepas Nabi, selepas Abu Bakar, masa selepas Umar, kata silap, ataupun masa hujung Umar. Bilal bin Rabah al-Habashi masa nak meninggal dunia, tuan-tuan tahu, bini dia kata, wah haznah, alangkah duka citanya. Bilal dengan mengumpul kederak sisa-sisa yang ada berkata, wah farhata, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Alangkah gembiranya, tengok Bilal nak mati, alangkah gembiranya, esok kami akan bertemu kekasih-kekasih, iaitu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tina. Jadi di situ kita dapat jawapan seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalan yang kita nak dalam hidup kita ni, sebelum daripada kita mati ni, kita dapat beberapa perkara yang membawa kita ni
telah dapat menzahirkan insaniyatul insan. Apa makna insaniyatul insan? Menjadikan kita ni manusiawi yang sebenar-benarnya. Sebab ulama bahasa Arab beza antara bashar dengan insan. Kata dia bashar ini manusia lebih kepada fizikal manusia dan kulit manusia, tubuh badan manusia. Tapi bila sebut insani, dia juga membawa kepada dhamir, batin, syuur yang dikatakan bahawa ruhani manusia. Yang ini yang paling parah, membabitkan masalah hati. Bila membabitkan masalah hati, bab kata Sayyid Hawa rahimahullahu ta'ala, apa kata Sayyid Hawa? Dia kata antara masalah yang besar berlaku kepada umat Islam mutaakhir ini adalah qasawatul qulub. Penyakit hatinya kerah. Tuan-tuan, dalam hidup kita, berapa kali kita duduk tepi masjid, dalam masjid, kita nangis takutkan Allah. Orang nangis kerana menang bola Piala Dunia, ada. Orang nangis kerana kalah bola Piala Dunia, ada. Orang nangis kerana kemalangan, ada. Orang nangis kerana kematian, ada. Orang menangis kerana kehilangan barang, ada. Macam-macam nangis. Luluh periksa nangis ada. Gagal periksa nangis ada. Tapi ada ke kita bertemu orang yang nangis takut pada Allah? Imam Ghazali sebut masalah hati. Ni kitab dia terakhir sebelum dia meninggal dunia. Kalau boleh buat ngajar sini. Minhaj al-Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Dia sebut 7 masalah besar kepada kita. Aqabatul ilmi, aqabatul taubah, dan dia sebut lain-lain lagi. Akhir sekali maqam alhamdu wa syukru, masalah hati. Ni masalah kita. Zaman dulu orang nangis kerana takutkan Allah biasa. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, orang yang gagah. Saya rasalah kalau Sayyidina Umar mari dalam majlis ni, kita ni jadi tok wali belaka lah. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar ni, saya kisahkan dia bukan macam kaleng-kaleng. Syaitan pun takut dia. Dia lalu kot satu jalan, syaitan lalu kot jalan lain, pergi lari kot lain. Kita tak member, boleh buat minum air sama. Awal-awal dalam hadis Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, hadis 40 ni saya cerita kisah Sayyidina Umar luar biasa. Rajulun mulham. Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, maka Umar. Wataknya hebat. Sayyidina Umar ni masa dia tua, dia mati umur 63 tahun. Mati kena bunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika nak semayang subuh. Tapi tak mati. Cerita kisah meninggal dia menarik. Saya ingat dalam buku ni pun saya cerita sebahagian. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, orang cerita dia malam-malam dia semayang tahajud. Kadang-kadang dia semayang tu 2 rakaat je. Satu malam tu dia semayang Allahu Akbar. Selepas Fatihah dia baca amma yatasaalu. Dia hanya terhenti kepada amma yatasaalu, dia tak mampu nak pergi lebih pada tu. Anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamu. Tak setakat amma yatasaalu. Air mata bercucuran basah janggut dia. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahap yang luar biasa, yang kita jarang dengar orang takut macam tu. Orang tua dia keduk. Tempat keduk ni hitam. Kenapa? Kerana terlalu banyak air mata jatuh.
Kenapa? Kerana takutkan Allah. Tuan-tuan, kalau Umar nak jadi kaya, dia boleh jadi antara seterkaya manusia. Rom, Parsi tumbang tangan dia. Bukan yang kecil tumbang. Empire, 2. Dia boleh buat. Tapi dia hidup pakaiannya pun compang camping. Tapi dia izzah, dia ada kemuliaan. Dia takut ke Allah. Ni orang zaman dulu. Bukan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, cicit dia namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan, dia mati muda, umur 41 tahun. Dia lahir tahun 60 Hijrah, mati tahun 101 Hijrah. Dia mula naik jadi khalifah tahun 99 Hijrah, berakhir 101 Hijrah. 2 tahun setengah. Kata orang tak ada satu pusingan pilihan raya. Tak. Kita 5 tahun tak ada. Tapi jasanya cukup besar. Isterinya bernama Fatimah. Fatimah ni perempuan yang paling hebat lah. Kerana dia anak khalifah. Atuk dia khalifah. Saudara-saudara dia khalifah. Suami dia khalifah. Maknanya dia dikelilingi oleh khalifah. Sehingga orang kata kepada Fatimah bintul khalifati wa jadduhal khalifatu ukhtul khalaifi wa zawjuhal khalifatu. Anak khalifah, atuknya juga khalifah, saudara-saudara dia khalifah. Dia anak siapa dia? Dia anak kepada Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan khalifah. Marwan pun khalifah, atuk dia. Saudara kepada khalifah, anak Abdul Malik namanya Hisham, namanya Al-Walid, namanya apa lagi? Itu khalifah belaka. Suami dia pun khalifah. Suami dia siapa? Umar bin Abdul Aziz. Orang tanya, apakah kelebihan Umar bin Abdul Aziz? Dia kuat semayang malam ke? Kita nak tengok zaman dulu, dia dah macam zaman kita. Zaman dulu mereka pagi-pagi tu nengung, berapa? Aku boleh semayang 2 rakaat je. Malam. Orang ni kata aku boleh 8. Orang ni kata alhamdulillah aku boleh 40. Kemah. Kita tak. Mu cakap ni mu nak riak ke Syekh? Orang lain tak bercakap benda gini. Kita tau. Sebab kita memang tak berapa nak semangat benda tu. Zaman dulu semangat. Maka Umar bin Abdul Aziz ni, bila ditanya kepada isterinya, bila Sayyidina Umar Abdul Aziz mati, dia kata macam mana Umar bin Abdul Aziz ni? Dia kuat mayang ke? Memang dia kuat. Tapi isterinya jawab, wallahi aku yakin solat kamu lebih banyak daripada solat Umar ibn Abdul Aziz. Puasa kamu kalau nak banding dengan Umar bin Abdul Aziz, lebih banyak puasa kamu. Tapi aku nak bagi tahu satu perkara, Umar bin Abdul Aziz bila sebut syurga neraka dia menangis, dia takut ke Allah sebagaimana seekor anak burung yang baru tumbuh bulu pahat, musim sejuk, kena hujan, ketar beringguk, duduk di bawah perut mak dia tu. Boleh bayang tak? Macam mana ketarnya burung tu, mak dia tolong lindungi dia. Itulah keadaan Umar bin Abdul Aziz, takut kepada Allah. Ni orang zaman dulu cerita bab takut ke Allah ni luar biasa. Jadi air mata tu nangis kerana tu, ini yang menyebabkan mereka ni luar biasa. Lain tuan-tuan. Lain. Mereka takut kepada Allah. Mereka boleh sebut. Kadang-kadang mereka zikir. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dan lain lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 2 golongan yang mana, ada 7 golongan yang mana dia dapat lindungan arasy Allah pada hari tak ada lindungan. Salah satunya apa? Salah satunya orang ni
rajulun zakarallaha khaliya fafadat ainahu. Dia sebut nama Allah, zikir Allah banyak-banyak. Zikir ni kita jangan tinggal, senang susah kita kena zikir. Bab kata kitab hikam Ibn Athaillah Sakandari kata, la tatruki zikra li'adami huduri qalbika. Jangan kamu tinggalkan zikir sekalipun hati kamu tak datang, mulalai, tak apa, itu lebih baik daripada kamu tak zikir. Orang tu zikir kepada Allah sehingga air mata bergenang. Ni sebab penghayatan. Dan datang rasa takut kepada Allah, maka kedudukannya cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Seorang perempuan, seorang lelaki digoda oleh perempuan yang berpangkat dan comel. Habis lah, kita pakat saja tak comel pun gebah dah. Ataupun comel tak pakat, ni dua-dua. Allah, kita tak payah goda, kita pergi goda dia. Ni tak. Orang ni bila dalam keadaan macam itu, dia boleh kata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Bila kita tengok, kita baca sejarah macam ni tuan-tuan, macam Umar lain. Sebab itu saya kata, kalau boleh sebelum kita mati walaupun sekali dua kali, biarlah air mata kita menangis takutkan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat an khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah. Ada dua mata, manusia tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata tu tak disentuh. Apa makna mata tak disentuh? Maknanya tubuh badan dia tak sentuh lah. Ni orang panggil dalam bahasa balaghah itlaqul juz'i wa iradatul kull. Sebut sikit nak semua sekali. Kita kata kawan kita, hang tak patutlah, batang hidung pun tak nampak aku kenduri kahwin anak. Adakah dia kena kerak batang hidung dia atau batang hidung? Tak, mana tubuh badan dia tak datang lah. Tu bahasa. Ada dua mata yang tak disambar dan disentuh oleh api neraka. Satu mata yang menangis kerana takutkan Allah, keluar air mata. Kedua mata yang berada di medan perbatasan perang, jaga untuk umat Islam, untuk negara. Allah selamat dia apabila nawaitu dia betul. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak buat. Kalau boleh sebelum daripada kita meninggal dunia, kita telah ada takkid. Biar kita jadikan diri kita ni, sekurang-kurangnya kita belajar ilmu, kita tengok macam mana orang zaman dulu bersungguh-sungguh. Jadi apa yang kita nak buat? Pukul berapa dah? Ni sampai pukul berapa? Boleh 2 jam lagi? Boleh Kalau boleh pukul 9 kita berhenti dah. Yang slow-slow pun kat 15 minit nak tu. Tak apalah, pukul 9 kita berhenti. Ada makan tak depan ni? Kalau ada kena cepat lagi. Dia kaedah kata makan ni tuan-tuan jangan. Dia sensitif. Sebab kita belajar sikit tak apa, makan banyak. Jangan makan tak ada, belajar banyak. Sama kita ni terbalik. Dia tak macam dulu dia lain. Baik. Jadi apa yang kita nak ialah bila kita hidup ni dalam masa yang terhad, yang terbatas ni, kita kena nombor satu sekali. Ni saya rekah lalu dah sebab masa tak sempat sangat. Kita kena belajar. Kita ni banyak dengar, mari masjid, mari surau, belajar. Antara cara kita belajar, membaca. Saya sebut dalam buku Kuasa Membaca. Buku ni saya buat, saya fikir, saya tengok, saya hadapi, saya kata bangsa dan tamadun negara yang hebat kaki baca.
baca tuan-tuan. Ada seorang ulama Islam tu namanya Syekh Ali Tantawi. Setiap hari, dia ni orang mana? Dia ni orang Syria, meninggal 1999 dalam usia hampir 90 tahun, merantau sampai Mekah. Dia kata dia baca setiap hari tak kurang 10 jam sehari. Bila dia baca banyak ni, tuan-tuan tahu apa berlaku? Dia buat kerja ni lebih pada 50 tahun. Lalu orang tanya dia, dah berapa jumlah line muka surat buku mu baca? Dia kata tak kurang daripada 2.5 juta. Kalau nak buat PhD, 400 PhD. 400 boleh buat. Ni kuatnya macam ni. Hebat dia. Ni salah seorang lah. Banyak lagi lah. Orang lain pun bukan dia seorang je hebat. Tapi nak cerita ni orang zaman kita hebat. Ahmad Didat bila mari Mekah akan rojok kat dia. Nak tanya masalah tentang Maryam ni macam mana. Wasi dia gini-gini. Isa Jesus ni. Dia alim sungguh. Ini orang. Baca. Saya pergi ke Korea. Pergi tengok dia perpustakaan tinggi pada tu. Nunu atas tu. Bukan lapu. Ujung nu atas nak kata. Buku je. Akhirnya betul. Korea 1998 lebih teruk pada Malaysia. Lebih teruk dari segi ekonomi, krisis. Tapi dia bangkit, dia bingkas. Tuan-tuan tengok Samsung. Kita ingat Samsung ni handset je Samsung. Tak. Kereta pun ada Samsung. Buat kapal. Besar, gergasi, syarikat dia. Kekuatan ilmu. Jepun, saya siapa juga Jepun tengok. Allah kata, budak-budak kecil baca, dia ajar baca. Kita tadika mana ada bawa pergi ke perpustakaan. Baik dia, cikgu dah ajar. Allah kata, hang budak kecil lagi baca dah. Bila Jepun merudum membaca pada tahun 2024, dia buat satu kempen besar-besaran supaya budaya membaca itu diteruskan lagi. Dia buat sungguh-sungguh supaya apa? Supaya jangan tinggal membaca. Jadi dia bina apa? Macam skor PISA membaca. Pada tahun 2022 Jepun mencecah 516 PISA mata. Purata mata orang yang baca, maksud saya kedudukan dia punya ranking sekurang-kurangnya 476. Tapi dia lebih lagi, 500 lebih. Tapi bila rakyat Jepun pada tahun 2024, Agensi Hal Ehwal Budaya menunjukkan bahawa 62.6% rakyat Jepun tak membaca satu buku pun sebulan. Yang asalnya sampai 4 buku, 5 buku sebulan. Ni tak sebulan tak. Maka kerajaan dia buat satu kempen namanya Yomi Shayui Hon, buku mesra pembaca. Dia guna sektor penerbitan 12% untuk dalam terjemah buku dalam bahasa Jepun untuk sebagai ekonomi kreatif negara. Oh, puak-puak ni jangan main tuan-tuan. Kita kalau nak membaca doa apa benda sangatnya. Yang penting aku boleh hidup gitu. Ni tengok. Sebab itu saya kata baca kena kuat. Ulama-ulama zaman dulu kaki membaca. Syekh Syarawi, seorang ulama yang saya kagum, meninggal 1998. Dia mati saja, orang iring jenazah dia 1 juta semayang. Hebat. Dia bacanya, dia tak nak belajar di Azhar. Jadi dia hantar surat ke mak dia, dia kata, dia mesti minta kena cari buku ni banyak kitab Isnarah. Di mana lah ke Takajang. Ayah ni walaupun Arab tak tahu juga. Bukan ni. Dia tunjuk kepada ulama Azhar. Ulama-ulama hak kampung kata, "Oi, ni kitab besar-besar lah ke ni? Tebal ni, Al-Aghani, kitab tafsir ni, kitab hadis ni besar-besar." Oi. Ayah dia jual kubah, kerbau tu jual. Pergi naik kereta api. Siapa tu layang anak dia ni, cerita ni tahun 1930-an, 40-an gitulah, 30-an. Layang dia gini-gini, ajak makan, lepas tu pergi kedai, beli buku.
Kata orang seperpustakaan boleh. Bawa kereta kuda itu, letak susun buku balik. Siapa dekat dengan lapangan kereta api, ayah dia pun nak balik. Ayah dia pun peluk dia, bagi duit. Dia kata, abah tahu buku ni bukan buku. Tahun 1, semester 1 macam lebih pada profesor. Mana ada buku sedia tu. Ayah tahu, tapi ayah nak pesan satu je lah. Bacalah buku tersebut. Dia tahu, ayah dia tahu taktik dia nak buat tu. Mana dia nak suruh ayah dia kata, kalau malah balik lah. Gitu. Tapi ayah dia ni jenis macam tu. Bila dia baca, dia jadi scholar yang luar biasa. Saya paling suka bila dia ceramah. Orang lain kalau bincang tafsir Al-Quran, baca tafsir Quran, dia menafsirkan Quran. Itu hebat dia. Alim sungguh. Boleh tengoklah dalam tu. Jadi baca. Kekuatan membaca ni kalau kita tengok menyebabkan Ibnul Jauzi, dia masuk dalam perpustakaan ada 60 jodoh, 60,000 jodoh buku. Dia kata, wallahi kalau aku kata 20,000 jodoh buku aku baca, tak boleh. Orang kata hampir semua dia baca. Bila dia ceramah, apabila dia ceramah, 20,000 lebih orang Yahudi masuk Islam. Berapa puluh ribu yang ngaruk ni bertaubat kepada Allah. Alim tu. Ibnul Jauzi ni lain daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tak. Ibnul Jauzi ni tahun 500 Hijrah. Ya, Ibnul Qayyim tu 600-700 Hijrah dah. Ni lain. Baca kuat. Nombor 2, tuan-tuan, kalau kita tengok belajar. Belajar ni penting. Bila saya menekuni 4 mazhab, imam-imam, mereka kalau kita tengok belajar, memberi satu suntikan pada kita. Lain. Imam Syafi'i kita, ni ada 4 cerita, semua ada. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Syafi'i kita ni, Allah bagi dia beberapa kepelekan. Antaranya, Allah bagi otak dia ni gifted. Tengok, ingatlah. Sebab itu bila dia masa kecil, dia ngapa syair tu berpuluh-puluh ribu dalam kepala. Orang kata sayang budak ni. Kalau dia talakan kepada fiqh, dia akan jadi. Akhirnya dia belajar fiqh, dia jadi tok guru besar. Datang kepadanya kitab Imam Malik Muwatta yang mempunyai 1,700 lebih hadis. Imam Bukhari tak ada lagi. Imam Bukhari tak beranak yang satu. Imam Bukhari lahir 192 Hijrah. Imam Syafi'i 150. Imam Syafi'i mati umur Imam Bukhari lebih kurang 10 tahun. Sebelah dah lagi lah, bukan alim lagi. Masa tu budak lagi. Duduk pula kat Samarkand, dekat Uzbek sekarang. Kalau siapa dia pergi kat tu, cantik tempat dia. Masya Allah. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni, dia baca kitab Muwatta ni 9 malam. Ingat Melaka. Jadi alim. Saya cerita tentang mereka yang keunggulan hafazan. Ada orang jadi ngapa ingat Allah pelik. Kita rasa ini pun satu tanda yang hebat. Jadi poin yang saya nak sebut, kita perlu membaca dan belajar ilmu. Seterusnya yang terakhir, saya duk nampak kita kena fikir-fikirlah. Bila usia sudah lanjut, 2 perkara. Nombor 1 masa, nombor 2 sumbangan. Apa makna masa? Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Taj al-Arus al-Hawi li Tahzib an-Nufus. Kalau kamu sudah menginjak dewasa, kamu telah merasa perlu bertaubat kepada Allah, ingat balik pada Allah, apa yang kamu lakukan? Maka dia sebut nombor 1 sekali, betul kena bertaubat kepada Allah. Kerana Nabi menyebut at-taubatu tajubbu ma qablaha. Orang yang bertaubat ini, dia taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat macam tak ada dosa, terhapus. Jadi kita kena mula, antaranya sayyidul istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, hingga akhir. Jadi masa kita ni terhad. Kita kena kejarlah masa kita.
Jadi saya sebut masa peliharalah. Ini antara buku yang paling saya sayang. Saya pergi dengan kawan saya ni, seorang sini, doktor kita. Sampai sekarang saya buat hujah. Masa tu saya teman dia guru matematik, saya agama. Bila pergi kat UPM, masuk kepada seorang doktor, di pintu tu dia tulis, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Oh, kata bagus. Umur 60 tahun, kita tidur 30 tahun. Ini tak termasuk tidur dalam majlis ni lagi, tambah lagi. Umur 60 tahun, kita tidur 30 tahun. Masa kecil tidur, masa remaja tidur, masa makan banyak lepas tu tidur. Dan orang lelaki ni, wahai wanita, dia ada satu masa dia tidur paling seronok, masa khutbah Jumaat berlaku. Sebab itu perempuan tak pernah tanya suami dia, bang kita nikah berapa tahun dah? Kata dia 30 dah, 25 dah. Bang, saya dah tengok abang ni memang orang yang konsisten ibadat. Hari Jumaat tu lambat nitah Jumaat, pergi masjid awal. Nak tahu khatib tu baca bab apa? Dia pun jawab, takwa lah. Maknanya hak tu dia ingat. Lepas tu dia terlupa. Tidur 30 tahun. Duduk atas meja makan 15 tahun. 1/4 umur kita duduk sibuk bab makan. Makan tuan-tuan. Jalan-jalan cari makan, sikit-sikit makan. Macam saya tadi tanya, ada makan tak? Ada. Lain makan 15 tahun. Duduk dalam tandas 12 tahun. Saya ni selalu kena pergi tandas. Betul, kalau kita kecil manis, darah tinggi ni selalu duduk tahan. Kita tandas 12 tahun duduk dalam tandas. Awak buatlah rumah 14 juta pun, tapi tak ada tandas, tak luluh CF. Buat bangunan cantik, buat pejabat cantik, buat masjid cantik, tak ada tandas. Oh, kata berat. Kena ada tandas. Kita konsisten, kita semaya hanya 2,5 tahun je daripada umur kita. Tu kalau 5 minit. Tapi semua ni pro belaka, cepat belaka. Termasuk tukar ceramah ni, laju. Maknanya hidup kita ni sikit untuk ibadat pada Tuhan. Kita tak cakap tentang anak-anak, tentang isteri, apa pula hak masing-masing. Pernah tak kita fikir nak bina keluarga, baiti jannati, rumahku syurgaku? Kita tak nak baiti nari, rumahku nerakaku. Ya zambillah. Macam mana kita sentuh anak-anak kita? Nota untuk anakku, salam terakhir, dan lain-lain lagi. Anak, kaedah parenting. Sayyidina Umar ada kata, Sayyidina Ali kata, didiklah anakmu mengikut zamannya, bukan zaman kamu. Lainlah ni tuan-tuan. Ada seorang tu cerita kat saya, dia kata dia buat camp dengan budak-budak. Kita ceramah, wah kelakor gini. Budak gini. Pas sudah. Masa rehat tu semua pegang telefon. Masa rehat tu. Maknanya generasi Z ni dan milenium ni otak dia lain, kita lain. Lain tuan-tuan, payah. Anak tuan-tuan tak payah nak ajak dia bercakap, nak ajak, tak payah. Tuan-tuan bagi ni satu ataupun iPad satu, ada wifi, lepas tu sedia duit dalam 300-400, tuan-tuan tinggal sebulan tak apa. Yang penting dia Grab, Food Panda, duduk dalam bilik salah-salah. Kita ingat duduk dalam bilik terwali tau. Zaman ni jangan main. Ini cabaran kita. Sebab itu kaedah parenting adalah amat penting. Last sekali, sebagaimana saya kata tadi, dari segi masa. Yang kedua, apa sumbangan kita? Kalau kita mati, apa sumbangan kita? Tuan-tuan baca deretan buku-buku yang saya sebut ni, ulama'-ulama' ni. Macam Imam Nawawi rahimahullah, umurnya pendek 45 tahun. Tapi seolah-olah setiap hari dia karya 16 helai sehari.
Orang alim besar lahir pada tahun 631 Hijrah, mati 676 Hijrah di Nawa. Nawa ni 50 km daripada Damsyik. Alim besar. Umur hidup 45 tahun. 45 tahun. Tapi jasanya besar. Sampai sekarang Tok Guru, Maha Guru besar pun hormat Nawawi. Kata guru kami Allamah Syekh Muhammad Alisani, dia kata apa? Kalaulah Allah panjangkan umur Nawawi ni sampai 80 tahun, aku rasakan tak akan ada lagi atas muka bumi orang yang boleh karya macam dia dulu, kini dan selamanya. Tapi Allah takdirkan itu. Itu pun kita dia melau. Satu. Apa sumbangan? Tuan-tuan gaji dengar tak nama orang ni? Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay. Jarang. Orang ni orang Kuwait, mati 2015, dalam 60 tahun lebih umur mati. Dia telah mengislamkan di Afrika 11 juta manusia. Lebih ramai pada rakyat Perak campur dengan Kedah, campur dengan Perlis. Ni. Dia bina masjid tak macam kita lah, 4 buah banyak, itu pun 50-100 riyal sumbang. Dia bina 5,700 buah masjid. Dan banyak lagi kejayaan pelik. Cerita menarik kisah dia. Maknanya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang mana dia memberi banyak manfaat kepada orang lain. Manfaat utamanya agama. Saya baca kisah dalam kitab Safinatun Najah, Asah Akidah dan seumpama kita kecil. Saya kata pokok ni kadang-kadang dia buat benda tu kecil je tapi kesangnya kepada ummah. Ini yang kita nak. Jadi saya rasa sudah sampai dah masanya. Saya minta maaf lebih sikit masa, dan saya syorkan kalau tuan-tuan nak tanya saya tak payah tanya. Tuan-tuan cari dalam apps kami Al-Inarah. Apps ini ada semua. Apps ini kami bina dalam masuk hampir 2 tahun dengan kederak yang ada. Dia punyanya kita telah jawab lebih pada 10,800 soalan. Dan dia ada jadual waktu solat. Kita cuba tepatkannya. Arah kiblat kita tepatkannya. Quran. Dan kita bukan sekadar Quran terjemahan, bukan sekadar terjemahan, tafsir Al-Bayan 6 jilid kita masukkan sama. Dan nak tanya, dia boleh macam chat GPT. Maknanya kita tarik bak tanya apa hukum makan zirafah, dia akan jawab sekejap je, kurang 5 saat dia jawab. Dan tuan-tuan akan tengok bahawa luasnya ilmu Allah, dan sepatutnya kita cuba dapatkan dengan sebaik mungkin. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya nak cerita banyak, masa tak sempat. Pertama, saya rasa seronok dengan tuan-tuan sekalian, dan saya nak sangat kalau tempat-tempat macam ini, bagi saya nama tempat ni middle. Middle ni maknanya bukan tinggi sangat, bukan rendah sangat, arah tinggi. Okey, orang panggil boleh hidup. Ada tempat tu saya pergi ceramah di Putrajaya tu, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Allah. Jadi kena mulut tu, Tok apa? Tan Sri. Okey. Ada juga tempat macam tu. Itu high class lah. Tapi kita ni alhamdulillah jaga anak, jaga isteri, jaga suami, jaga rumah, jaga hubungan. Insya-Allah kita nak kita tutup mata, kita mendapat kelebihan yang cukup banyak. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi